dia boleh terbuka hijab kasyaf dia, sehinggalah dia boleh nampak dosa orang. Orang yang seterusnya adalah perawat yang merokok. Perawat yang merokok, kemudian dia tidak merasakan perbuatan dia merokok itu adalah satu perbuatan yang salah, dan dia bagi tahu pula dengan orang lain itu bukan perbuatan yang salah, ataupun lebih buruk lagi yang kita akan bahaskan, dia merawat menggunakan rokok. Kita masuk sikit kepada bab kesihatan. Minimum penyakit yang disebabkan oleh rokok adalah 25 jenis penyakit. Antaranya kanser, ulcer, jantung, stroke. Kanser dia pecah lagi banyak lagi. Macam-macam kanser dia pecah. Sebelum kita nak masuk kepada fatwa, kita ni sedang membahaskan berkaitan dengan perawat tau. Bukan berkaitan dengan orang awam yang merokok. Orang awam merokok, ada yang cakap makruh. Kita nak pergi kepada perbahasan tu lah kan. Tidak. Kita sekarang bukan nak cakap tentang orang awam, tapi kita nak bercakap tentang perawat yang akan merawat orang lain, yang mulutnya itu menjadi asbab sebagai untuk dia baca ruqyah, ataupun dia nak membaca jampi, ataupun mulut dia tu yang akan mengeluarkan nasihat-nasihat, dan mulut yang nak berdoa kepada Allah. Jadi itu kita nak pergi ke situ. Jadi kita bahas berkaitan dengan perawat. Untuk orang awam itu cerita lain, nak cerita pasal makruh apa semua tu lain. Baik, kita pergi kepada fatwa Syafi'i, Imam Syafi'i. Jelas rokok iaitu racun, membawa kepada pembunuhan. Kita jelas kita tengok contoh kalau dia merokok, orang di sekeliling dia, dia sedang membunuh orang yang berada di sekeliling dia, walaupun keluarga dia sendiri. Jadi dia akan membunuh sedikit demi sedikit. Kita dah tengok banyak kes macam mana isteri yang sakit kronik disebabkan suami dia yang merokok, ataupun anak-anak yang kecil sampai ke besar jadi kes yang teruk. Jadi kemudian dalam fatwa juga mengatakan perbuatan ini membunuh diri. Jadi itu berat lah. Kita tengok dalam fatwa jelas membunuh. Kita tengok tadi 25 penyakit, asbab itu menyebabkan 25 penyakit minimum, bukan itu sahaja penyakit, tapi 25 penyakit itu minimum. Maknanya pecah lagi banyak lagi pada penyakit. Kita nak pergi kepada fatwa Jabatan Agama Negeri-Negeri, sebab ada orang kan, dia ada perawat mufti ni dia kata Wahabi, mufti ni dia okey, mufti yang tak bertepatan dengan dia, ataupun ustaz-ustaz yang menegur dia, ataupun yang bagi tahu nasihat dekat dia, yang dia rasa macam baran kan. Kita dah pergi kepada yang pertama sebelum ni, bengis kan. Dia akan cakap lah, dia bagi tuduhan Wahabi, dia kata tak hormat dia punya pandangan, tak nak tegur dia secara tertutup lah, apalah macam-macam kan. Kemudian dia akan menjadi bengis lah. Dan rokok ini dia akan membuatkan kebiasaan. Bukan semua orang, saya ulang sekali lagi, bukan semua orang, dia akan membuatkan seseorang itu bengis. Kalau kita tengok, tak cerita tuan-tuan tengok lah, perawat-perawat yang rokok ni kan, dia akan ada bengis saja. Jadi bengis, tuan-tuan boleh tengok dekat video saya yang sebelum ni, bagaimana huraian berkaitan dengan bengis. Kemudian antara ulama yang membahaskan, itu Al-Habib Abdullah Al-Haddad, mengharamkan. Kemudian Al-Habib Al-Imam Al-Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, ini semua ulama-ulama daripada Yaman, ada Hadramaut, aku khawatir orang yang tidak bertaubat dari merokok, dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab tu awal tadi saya sebut berkaitan dengan perawat yang merokok dan dia tidak merasakan perbuatan itu salah. Berbeza dengan orang yang merokok dan dia sedang bertaubat. Dia isap rokok, dia perawat. Sepatutnya dia tak layak pun jadi perawat kalau dia merokok. Tapi kita cerita juga lah, dia merokok. Dia macam imam masjid lah. Tuan-tuan suka tak kalau imam masjid tu kan, sebelum dia masuk masjid dia isap rokok dulu. Lepas tu dia pergi, Allahu Akbar. Ramai orang akan tak nak ikut dia. Orang yang berilmu tak suka nak ikut dia, tak nak ikut. Begitu juga dengan perawat ni. Jadi kata Al-Habib, dikhawatiri dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Setelah kita tengok perbahasan-perbahasan para ulama yang ringkas tadi, kata-kata ulama yang ringkas tadi, maka perbuatan ini jelas dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya terangkan, kini kita nak fokus kepada orang yang merawat, yang mengeluarkan ayat ruqyah daripada mulut dia. Dia dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, tolong jangan pergi kepada perawat yang merokok. Tapi dia ruqyah dia ni elok, sembuh. Tuan-tuan, ada orang yang bukan beragama Islam pun ada permintaan kepada Tuhan dan boleh jadi dimakbulkan. Dan ada pula yang matinya tu dalam keadaan tenang walaupun dia bukan beragama Islam. Sebab apa? Dalam agama kita mengatakan Allah nak membalas jasa dia, perbuatan-perbuatan yang baik yang dia buat dekat dunia ini, dia pun ada sedekah juga. Dan perbuatan Allah Maha Adil, Allah akan balas.
Jadi di dunia Allah akan balas kebaikan dia. Sebab tu tak mustahil permintaan itu akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan kemungkinan dia mati tu dalam keadaan tenang, cantik aja. Ush, tenang tu dia mati. Walaupun dia bukan beragama Islam. Apatah lagi kalau perawat ni lagi mudah Allah nak menjadikan istidraj untuk dia. Jadi dia rasa macam dia merawat tu macam dah betul sangat lah. Dah macam menasihatkan orang kan. Ada yang memang mulut tu dah bau dengan, dia tak isap okok pun mulut tu dah bau, rongga dia tu dah melekat. Ibarat macam itik salai lah kan. Itik salai dah salai berjam-jam, dia punya bau tu kan mengancam. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf dalam ayat 157 ada disebut kalimah al-khaba'is. Khaba'is ni saya nak pendek cerita. Okey, al-khaba'is pergi kepada benda yang buruk ini, seperti rokok ini, benda yang buruk, jijik lagi keji. Jadi orang yang faham Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang nak melafazkan Al-Quran sebagai untuk dia merawat seseorang, mustahil akan mendekatkan diri dia dengan rokok ni. Kemudian kita nak bahas juga apatah lagi orang yang kalau tuan-tuan tengok mungkin pernah jumpa, mungkin tak pernah jumpa, orang yang merawat menggunakan rokok. Maknanya sambil dia baca apa tak tahu, dia baca apa memang tak dengar, Al-Fatihah pun tak ada bunyi. Dia isap rokok, dia dah baca-baca, dia isap rokok, lepas tu dia tiup kat pesakit dia. Rokok tu dia tiup kat pesakit dia. Jadi tinggalkan, tolong jangan pergi. Jadi merokok yang terakhir, ada pula satu pendapat, ni pun ditipu syaitan berkaitan dengan rokok. Ada perawat-perawat ni, dia kononnya dia boleh terbuka hijab kasyaf dia sehinggalah dia boleh nampak dosa orang. Faham tak? Maknanya contoh saya lah kan, saya tengok tuan-tuan kan, Haji ni ada dosa macam ni. Haji punya keaiban, keaiban semua dia tahu. Dia tak tahu sebenarnya itu semua syaitan punya permainan lah kan. Ditipu lagi. Jadi bila dia nampak semua orang punya dosa ni kan, dia rasa macam dia ni ada kelebihan kan. Dan dia tak nak sebenarnya benda tu, konon-konon lah, dia tak nak kan. Dia tak nak tahu keaiban orang, tak nak tahu dosa orang. Jadi apa dia buat? Dia merokok. Sebab apa dia merokok? Dia kata sebab Allah kan buka hijab ataupun buka kasyaf kan, kasyaf untuk dia. Jadi dia kenalah isap okok. Sebab bila dia isap okok, dia berdosa, Allah akan tutup hijab dia. La haula wala quwwata illa billah. Satu kebodohan yang amat sangat besar. Melakukan dosa sebab nak Allah tutup hijab. Kalaulah betul pun, doa minta dengan Allah, ya Allah saya tak nak melihat. Kalau betul, tapi hakikatnya sebenarnya ditipu oleh syaitan. Sebenarnya bukan hijab dia yang terbuka ataupun dia terkasyaf, tetapi tidak lain melainkan adalah syaitan yang menjadi pandangan mata bagi dia, yang melihat, memfitnah orang di sekeliling semuanya. Dia ni ada dosa ni, dia ni ada dosa ni. Jadi ditipu oleh syaitan. Kemudian menjadikan wukuf lah sebagai nak tutup hijab. Bila dibenci oleh Allah, bermakna dia satu benda yang busuk kan. Malaikat dia tak akan duduk dekat orang yang memang merasakan benda tu tak bersalah, kemudian dengan busuknya malaikat tangan dekat. Kita tahu malaikat bagaimana sifat dia, sukakan kewangi-wangian. Jadi apa yang dekat dengan dia agak-agak, tidak lain tidak bukan syaitan. Jadi dia akan rasa diri betul. Jadi saya menasihatkan diri saya dan semua perawat-perawat yang di luar sana, kalau anda walaupun tak mampu lagi nak berhenti misal okok, tapi ubah niat. Cakaplah dengan Allah, ya Allah saya nak berhenti sungguh-sungguh ya Allah, tapi saya tak mampu. Saya bertaubat kepadamu ya Allah. Tiba-tiba tak tahan, isap juga okok, tapi terus taubat kepada Allah. Begitu caranya. Jangan pula bila kita perawat, bila orang cakap kita isap okok, isap okok ni makruh, isap okok ni itu jauh sekali lah layak nak jadi perawat. Ada pula yang boleh cakap kalau merokok ni tak mati merokok pun, kanser pun boleh kena kalau tak sebab okok. Macam-macam lagi lah, tak layak nak jadi perawat. Bila ditegur kan, cakaplah pula macam-macam. Bukan ada orang tak isap okok pun mati juga kan. Ada orang tak isap okok kena langgar kereta mati juga. La haula wala quwwata illa billah. Jadi tak layak. Jadi sebab perawat dia kena ada satu kepribadian, kata-katanya membawa kebaikan kepada manusia dan mengajak kepada hilangnya kesombongan, dan kemudian bertambah cinta dengan Allah, bertambah dekat dengan Allah, bertambah dekat melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Moga-moga Allah selamatkan kita daripada perawat yang ditipu syaitan. Kita jumpa lagi dengan poin-poin yang akan datang.